lapar. Lagi makan nasi ke? Nak makan apa? Pak gembus. Bukan makan pedas pun. Jom kita pergi makan Pak gembus. Okay, Baby nak janjikan apa? Siapa yang kalah? Belanja air minum lah. Belanja minum. Minum apa? Apa-apalah, kena kopi ke RM20 ke bawah RM20. Okey. Janji. Janji. Okey. Okay? Kita makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uish. Sambal dia nampak ni lah. Kacang. Kita tuang kat sini. Kacang dengan... Yang ni 2 set tau. Bukan 1 set dua set. Nak tunggu. Ni lah dia campur dengan kacang. Sambal tu dia campur dengan kacang. Mestilah Baby. Bismillah. Kicap. Kita makan kicap. Tak nak makan kicap. Kalau kita rasa kalau macam kita makan kicap tu hilang kenikmatan. Tak rasa original. Rasa kicap lah. Dah, kicap dah sedap. Pemanis. Hashtag from Kelantan. Patut terima. Patut terima mari. Bismillah. Makan guys. Nak bingkang macam ni. Apa ni? Biar je. Kita makan dulu. Oi. Oi, ni level biasa kan? Oh my god. Last makan Wow. Pak gembus, biasa tak pada Samsung. Oi, sedu. Maybe sebab sebelum ni tak pernah mengandung kan. Lepas pada bersalin ni dia jadi macam sensitif tau. Tapi pedas dia pedas yang Luar biasa betul pedas dia rasa. Masya Allah. Ini dia punya kobis goreng. Tak sure lah dia memang macam ni ke sebab sama hitam sangat. Tapi rasa okey. Rasa sedap. Saya nak pinggan ke? Dia ambil pinggan aja lah. Tak boleh lah sini. Tahu tak sebenarnya kan, Ujang dia tak arti beza pun sambal ni. Pergi makan Top Global ke, pergi makan ayam gepuk Ratu ke, dia akan rasa macam pedas je. Dia tak tahu sedap ke tidak. Itulah Ujang. Makan je dik. Kalau nak bayar paid review, bayar saya. Kalau saya kata masin lah dia. Ni kita buat ni ke? Kita buat Ni tak- review makanan? Ni tak payah review sebab Ni bukan review makanan, ni memang dah lapar lah. sebab ni dia dah ada brand, dah ada nama macam tu. Ni kita makan je lah ya. Tak ada nak promote pun. Makan je. Sedap. Sebab dah lapar kot. Cecah banyak sikit sambal tu. Tak minum air lagi ni. Saya memang tak boleh makan pedas pun. Boleh nak makan saya sekali lah. Sebab ni menu yang tak payah berfikir. Kali ni kita buat video makan Pak Gembus. Maybe next time kita try. Korang komen lah kan, bagi tahu. Mana tahu ada ayam gepuk lain yang lagi power, Yang tak famous, tolong. yang tak famous. Bismillah. Sedap lah. Ayam dia sedap. Sambal dia untuk biasa. Untuk nak makan pedas tu boleh dap-dap gitu je lah kan. Okey, tahu tak akak yang buat hari ini aku mau makan ayam gepuk Pak Gembus. Dia macam Indonesian punya yang
selalu buat mukbang lah. Dia selalu suka makan Pak Gembus tau. Hmm. Tahu dekat Indonesia besar muka dia. Sumpah. Ni lah Pak Gembus kita. Tahu. Apa ada banyak? 2, 3 dia bagi. Dia tak tahu lah sebab asalnya daripada sana ke. Wallahualam. Ni Jogja kalau Pak Gembus. Jogja sedap dengan top global. Bukan, asal Pak Gembus daripada Jogja. Jogja. Dia first kita tengok dekat dinding kedai dia tadi lah. First kedai dia tahun 2013. Dekat Jogja. Lepas tu dia buka dekat Malaysia. Lepas tu Indonesia dia bertambah. Sekarang ada 850 ke 30. Memang dia Cawangan. kayu lah. Ya. Sorry lah. Makan sambil bercakap lah. Macam mana kita buat video? Kalau duduk makan je, bosan lah. Ini bukan level biasa ni. Sedap. Pedas dia yang pedas yang sedap. Tengok tahu kita. This is my face. Nanti kalau video ni okey, kita buat lagi video lain kan. Ya tu. Sekarang ni kita orang memang nak saja buat video panjang, at least ada kenangan ke apa. Biar nanti kita mati ni tengok tau. Merindu dengan suara kita. Adakah kat sini? Nanti Jasmine dah besar, Jasmine baru tengok balik mak dengan ayah dia buat video makan ni. Nanti adik besar, kita letak adik kat tengah kan. Ya tu. Oh by the way, those who's asking, where is Jasmine? Jasmine dalam bilik, tengah tidur. You. Kenapa kita dapat drumstick? Makan ni macam tak ada apa. Okay guys. Maybe nak air ke? Tak payah. So challenge dia tak ada siapa menang sebab tak ada orang minum pun. Dah 7 minit, 8 minit tak ada orang minum pun. So tak adalah kita nak rekod sampai habis kan. So saya bagi berapa rate untuk Pak Gembus? Ni kita bagi 9 over 10. 9. Oh, kita bagi 8 lah, 8. Dah, Sebab tak 8. pedas, tak pedas. Tak pedas. Ni kau Kita banyak lagi. Bagi 8 je. Ini. Betul. Okay lah guys. Kita jumpa lagi lain kali, okay? Okay. Kita makan benda lain pula. Nanti next please lah komen. Bagi Nasi tahu. gepuk apa yang tak famous tapi sedap. Nanti kita pergi cari, okay? So terima kasih guys kerana menonton. Terima kasih kerana subscribe. Kita jumpa lagi di lain episod. Bye bye. Bye.